Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daripada kamu ialah ketua, dan setiap orang akan ditanya tentang orang yang berada di bawah jagaannya. Pemerintah ialah ketua dan dia akan ditanya tentang orang yang berada di bawah jagaannya. Seorang laki-laki ialah ketua kepada ahli keluarganya, dan dia akan ditanya tentang orang yang berada di bawah jagaannya. Seorang wanita ialah ketua dalam urusan rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang perkara-perkara di bawah jagaannya. Kuli ialah penjaga harta majikannya, maka dia akan ditanya tentang perkara-perkara di bawah jagaannya. Seseorang itu penjaga harta ayahnya, maka dia akan ditanya tentang apa-apa di bawah jagaannya. Setiap kamu adalah penjaga, dan dia akan ditanya tentang apa-apa di bawah jagaannya. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu